Bangun awal pagi, kekal aktif, mari. Selain itu, dalam menjual ni, kita kena faham dulu jugalah. Kita kena faham dulu masalah pelanggan. Setiap pelanggan dia ada masalah. Contoh masalah dalam bidang makanan, pelanggan kalau boleh dia nak spend pendapatan duit dia tu untuk untuk momen, untuk makanan yang sedap lah. Contoh dia dah kerja teruk, dia balik kerja, dia cuba nak beli makanan yang sesuai dengan dia, tapi hari tu tak kena dengan apa cita rasa dia, mungkin dia sedikit kecewa. Contoh itulah, kita kena faham pelanggan. Macam affiliate juga, kita pun cuba nak memahami pelanggan dulu. Kita nak cuba memahami pelanggan, kita nak cuba memahami affiliate dulu. Bagaimana mereka nak cuba mempromosikan, bagaimana mereka malu tak malu dan sebagainya. Tu sebab saya keluar daripada buatkan video ini untuk sebagai contoh lah kepada affiliate, kepada orang ramai juga. Nak mulakan satu perniagaan ni perlu kita keluar daripada zon selesa untuk bercakap, untuk menerangkan dan untuk memberi ilmu lah. Jika kita terus menjual tanpa memahami pelanggan, ia sedikit sukar, kecuali kita ada dana yang besar, belakang ada jerung dan sebagainya. Itu mungkin boleh, tapi untuk jangka masa pendek lah. Untuk jangka masa panjang, untuk long term ni, mesti kena faham pelanggan, faham masalah pelanggan sebelum kita nak jual sesuatu produk, supaya ia boleh tahan lama. Tak kita kita bukan berniaga hari ni, esok kita nak tutup, macam itulah. Kita bina hari ini, esok kita tutup. Kita mesti bina perlahan-lahan. Kita mesti tahu selok belok dan bagaimana kita nak grow ataupun tingkatkan pendapatan kita, bisnes kita bergerak ke hadapan dengan cara yang konsisten dan boleh menuju ke hadapan dengan lebih baik, insya-Allah. Kita nak kalau boleh affiliate ni faham bagaimana proses konten dilakukan. Contoh ada yang faham, mungkin ambil gambar video terus post. Untuk affiliate, untuk pendidikan ni, kita mesti kena belajar, kena faham dulu apa kandungan video, apakah menepati cita rasa yang dibolehkan oleh TikTok, FB dan sebagainya. Sebab jika kita tak memahami itu undang-undang, kita mungkin bercakap ikut dan ni okey, tak ada masalah, tapi kena bercakap mengikut etika dan adab dalam perniagaan jugalah.